Masuk zaman Biden, dia maintain kebanyakan tarif yang Trump dah buat. Lepas tu, dia ketatkan lagi kawalan terhadap teknologi China, khususnya dalam bidang semiconductor dan artificial intelligence melalui Akta CHIPS 2022. Bahasa mudahnya, Biden nak US tak nak bergantung now pada pengeluaran semiconductor yang banyak berpusat dekat China. Dia takut keselamatan negara akan terjejas memandangkan sistem ketenteraan US banyak menggunakan barang semiconductor. Lepas tu, US tak nak China ni mendominasi teknologi AI 5G dengan quantum computer. Senang cerita lah, Akta ni nak suruh tech company US ni buat kilang dan produce barang dekat US. Banyak company yang sahut, kilang pun banyak dibuka, peluang pekerjaan pun meningkat. Cuma bila nak run kilang tu, diorang kekurangan tenaga kerja mahir sebab diorang ni dah lama now tinggalkan industri. Sistem pendidikan diorang pun dah jauh ketinggalan dari sudut kemahiran teknikal ni. Bila nak develop sistem pendidikan, infrastruktur pula tak mengizinkan sebab dah lama tak dibangunkan. Itulah heboh now nak perang sana sini, rakyat sendiri yang terabai. Dah 20 tahun perang dekat Afghanistan. Last tarik balik tentera dia orang keluar Afghanistan. Kan dah buang duit tu. Pada tahun 2024 Biden tak bertanding, tapi Parti Demokrat hantar Kamala Harris untuk bertanding. Sayangnya dia kalah dan sekali lagi US diperintah oleh Donald Trump. Masa ni hutang US dah naik 34.5 trilion US dollar, tapi KDNK baru 29 trilion US dollar. Trump ni punya lemangkau, dia terus lancarkan trade war dengan China lagi sekali. Alasan dia, China ekspor banyak now dadah fentanyl masuk US sampai berlakunya krisis opioid, ketagihan terhadap ubat tahan sakit. Untuk pendekkan cerita, US dengan China pun berperang naikkan tarif dari bulan Februari sampai le April hari tu. China okey je sebab diorang terus jalankan pelan rangsangan ekonomi domestik dan diorang boleh bagi pengecualian tarif untuk produk semiconductor. Yang US ni supply dari China dah tak ada tapi demand pengguna tinggi, maka harga barang pun naik melambung lah. Sektor pertanian US pun dapat tekanan yang teruk. Pasaran saham US dah jatuh hampir 5 trilion US dollar sejak Februari 2025. Inilah kesan jangka masa panjang yang akan berlaku bila dasar neoliberalism dijalankan.